dari Stadium Sultan Muhammad keempat, Kota Baru, Kelantan. Ini adalah perlawanan terakhir bagi pasukan tuan rumah. Kelantan Red Warriors menentang pasukan kunjungan daripada pasukan Bunga Raya FC. Pasukan Bunga Raya FC adalah pasukan yang berbekalan di Negeri Sembilan. Ini adalah perlawanan yang ke-240 bagi melengkapkan jadual perlawanan Liga A1 2025 atau 2026 daripada Coach Irfan Bakti. Itu dia 45 minit separuh masa yang pertama telah pun dibenarkan. Sambungan terus ke dalam kawasan penalti, dapat ditanduk, peluang untuk Dandanda Musa, namun tandukan daripada Dandanda Musa sedikit tinggi. Kesilapan kawalan daripada Faiz Nasir. Embarga ketika ini membuat rebatan dengan kaki kanan. Terus tangkapan peran terus ke hadapan, dapat ditanduk. Kawalan Faiz Nasir. Dapat itu dia agak berbahaya untuk masukkan Bunga Raya. Tak apa, itu dia gol yang pertama daripada pasukan Bunga Raya. Gol yang dihasilkan oleh Akil Azwan. Setelah kesilapan ataupun lepas kawalan daripada Faiz Nasir sementara tak diasahkan daripada Muhammad Akil di minit ke-7, meledakkan gol yang pertama untuk pasukan Bunga Raya FC berada di hadapan. Kita saksikan ulang tayang di mana kawalan daripada Faiz Nasir dapat dirampas, peluang yang tidak disia-siakan oleh Akil Azwan. Untuk meledakkan gol yang pertama bagi pasukan. Tara terus ke hadapan. Adakah dapat dikawal oleh pemain itu? Masuk dalam kawasan penalti. Peluang untuk Muhammad Zaim Iqbal. Saksikan ulang tayang bagaimana peluang yang saksikan serangan balas daripada pasukan Kelantan Red Warriors. Datangnya daripada Dandanda Musa, antara ke dalam kawasan penalti. Peluang untuk Embarga. Masih lagi tidak dapat menewaskan Rizwan. Pada Embarga ketika ini diapit oleh 3 pemain. Masih lagi Embarga, lepas masuk dalam kawasan penalti. Comeback Dandanda Musa. Sekali lagi berlaku pergelaran di dalam kawasan penalti, namun kecekapan daripada Rizwan Azali sekali lagi menidakkan serangan daripada Kelantan Red Warriors. Saksikan ulang tayang ini bagaimana Embarga melepasi 3 pemain, cutback, namun rebatan susulan daripada Dandanda Musa bergerak pasukan Kelantan Red Warriors mengatur serangan. Labangan terus ke dalam kawasan penalti, cutback yang dilakukan, berbahaya, namun tiada seorang pun pemain pasukan Kelantan Red Warriors yang dapat. Labangan terus ke bahagian kiri, hantaran ke dalam kawasan penalti sekali lagi dikeluarkan, lalu singgah di kaki Faiz Nasir. Cuba mencari Dandanda Musa, namun masih lagi dapat dikawal oleh Faiz Nasir. Lorongan kepada Iskandar, hantaran sedikit tidak menjadi daripada Iskandar Shah. Kali tangan mesti pakai ini Embarga, sedikit sahaja mencari bucu di sebelah kiri. Gawang gol pasukan Bunga Raya. Saksikan ulang Iskandar, antara terus ke dalam kawasan penalti mencari Faiz Nasir. Tenang Faiz Nasir, rebatan gol untuk pasukan Kelantan Red Warriors. Hadir di masa tambahan separuh masa yang pertama. Gol
daripada kita saksikan ulang tayang ini. Hadirnya daripada Iskandar yang membawa hantaran ke dalam kawasan penalti. Rebatan sedikit membias, namun itu tidak memberikan. Tambahan masa 3 minit untuk separuh masa pertama. Bias telah pun dimulakan 45 minit separuh masa yang kedua. Pada anda yang baru saja menyaksikan perlawanan secara langsung di mana-mana saja platform, kita saksikan percubaan yang pertama yang tangan terus ke dalam kawasan penalti. Dapat cuba dia mencari Arham. Umar Chandran. Saksikan serangan ini. Faiz Nasir. Tolakan. Masih lagi Faiz Nasir. Peluang untuk Embarga. Sekali lagi Faiz Nasir yang menjadi pemain. Bagaimana Fazli Ghazali memberikan rasakan, namun Faiz Nasir dapat mencuri ataupun merampas. Larian daripada belakang daripada Faiz Nasir disempurnakan oleh Embarga. Tertewas Rizwan buat kali yang kedua. Sekali lagi serangan daripada Kelantan Red Warriors daripada Fazli Ghazali ketika ini. Masih lagi dikawal. Hantaran terus ke dalam kawasan penalti. Peluang untuk Faiz Nasir. Peluru yang ledak. Itu ya penonton yang membanjiri. Seramai 1,087 penonton ataupun 10,087 penonton. Pelaku foul dalam kawalan Fazli Ghazali dapat dikawal, namun lebarkan kepada Iskandar. Cutback yang dilakukan. Peluang untuk Faiz Nasir. Nasir lagi. Tidak dapat disempurnakan oleh Fazli Ghazali. Saksikan ulang tayang ini. Tolakan daripada Faiz Nasir mencari kawalan. Hantaran terus ke hadapan mencari Faiz Nasir. Membuat larian ke bahagian kalau kawasan penalti. Peluang untuk Faiz Nasir. Masih lagi Faiz Nasir mencari rakan di bahagian tengah. Embarga. Peluang untuk Fazli Ghazali. Hanya palang yang memisahkan. Kecepatan, kelajuan ditingkatkan oleh Faiz Nasir. Saksikan ulang tayang ini. Tolakan. Percubaan yang membias, namun susulan daripada Fazli Ghazali. Balik ke belakang Ghazali ataupun kesilapan Rizwan Muda ketika ini. Zuhasra. Saksikan ulang tayang ini. Saya tidak. Hantaran dalam kawalan Embarga. Selagi Embarga bergerak. Embarga sambungan ke seberang sana. Rizwan Muda. Sekali lagi percubaan. Adakah Zul Ashraf di sana? Saksikan sambungan terus ke dalam kawasan penalti. Masih dapat ditanduk. Itu dia whistle penawat. Telah pun dibunyikan oleh Muhammad Asrul selaku pengadil. Bagi perlawanan ini, keputusan penuh memihak kepada pasukan Kelantan Red Warriors. Hasil jaringan daripada Nik Muhammad di minit ke-45. Juga Embarga di minit ke-74. Manakala pasukan Bunga Raya, hasil jaringan daripada pemain yang memakai jersey nombor 20, iaitu Akil Azwan